Aku tahu hang pun mesti rindu kat anak hang kan. Anak hang hilang tak tahu pergi mana. Berminggu-minggu juga aku tolong cari keliling rumah anak hang tapi tak jumpa. Hang mesti rindu kat anak hang duduk sorang-sorang. Aku pun macam tu juga. Rindu kat mak. Mak duduk kat hospital lah ni. Hang pun mesti rindu kat mak. Sebab mak selalu duduk syuh-syuh kat hang. Hang kan tahu mak geli dengan kucing. Tapi dia bukan benci kat hang. Dia pun suka kat hang. Cuma dia selalu duk syuh-syuh kat hang walaupun hang duk jauh. Hang pun tahu hang tak pernah pun masuk rumah. Duk tunggu depan pintu. Macam dengan mak juga. Mak kadang-kadang duk depan pintu duk tengok hang. Duk tengok burung-burung main makan. Duk tengok siapa nak main rumah. Kan? Aku tahu kita sama-sama rindu kat orang kita sayang.